Saya akan memimpin dasar keselamatan jalan raya yang inklusif, adil dan mampan untuk kesejahteraan bersama. Kita akan insya-Allah melaksanakan inisiatif keselamatan jalan raya yang inklusif demi untuk perlindungan masyarakat kita. Saya akan menerjemahkan ke semua dasar-dasar keselamatan jalan raya kepada tindakan keselamatan jalan raya yang berkesan. Saya bersama Myros memperkukuh budaya keselamatan jalan raya di Malaysia. Saya mengkasih belia dengan data, sains dan inovasi dalam melahirkan budaya keselamatan jalan raya kelas pertama. Kami berikrar untuk terus komited dan berintegriti dalam memastikan keselamatan jalan raya di Malaysia sentiasa terpelihara. Saya akan memperkukuhkan sistem angkutan awam yang selamat, bersepadu dan mesra rakyat demi perjalanan yang lebih terjamin. PLAS Committed menyediakan leburan yang selamat dan selesa untuk semua pengguna. I will continue to champion road safety as our shared responsibility. We will continue to champion road safety as our shared responsibility. Saya Jihan Musa, saya akan pastikan anak saya selamat dalam kasih sebelum mulakan perjalanan. Dengan ini saya berikrar demi melindungi masa depan anak-anak kita. Perlahankan kenderaan di kawasan sekolah dan juga kawasan perumahan. Saya Anas Tahir, saya akan pakai tali keledar setiap kali naik kereta. Saya Dr. Fauzian Muhammad Hassan akan memandu dengan selamat setiap masa insya-Allah. Saya Ungku Haris, sebelum saya keluar rumah untuk kelangsungan hidup, saya akan pastikan lesen memandu saya hidup. Saya Ahmad Anas akan terus mendidik masyarakat dengan pemanduan yang betul. Saya Masitah binti Mama Afandi, pejuang keselamatan jalan raya. Keselamatan jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Saya Anas Rizwan, saya berikrar dan berjanji dan akan pasti sentiasa memimpin tangan anak saya ketika melintas jalan. Saya akan memakai tali pinggang keledar setiap kali saya memandu. Bila kita memandu, jangan fikirkan keselamatan diri kita saja. Fikirkan juga keselamatan orang lain.